إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أهل بيت النبي الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وإلى العلماء العاملين وأولياء الله الصالحين والسادات الصوفية المحققين وإلى أرواح والدنا مشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا وإلى جميع المسلمين بنية القبول وحصول المأمول وتفريج الكروب وتيسير الأمور وتوحيد المسلمين ونصرهم على أعدائهم وشفاء الأمراض والأسقام وقضاء الحاجة وتحصيل علم نافع. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وطريقه إلى يوم الدين. اللهم إنا استودعناك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسناه يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi dalam kuliah mingguan kita. Sebelum kita sambung pengajian kitab Sairus Salikin, kita dengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Atadruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه Muslim. Hadis riwayat daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Adakah kamu mengetahui siapakah orang-orang yang muflis itu, yang bankrupt itu? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang-orang yang muflis, yang bankrupt di kalangan kami ya Rasulullah, man la dirham wala mata', man la dirham lahu wala mata', yaitu orang-orang yang tidak mempunyai wang ringgit dan orang-orang yang tidak punya harta benda. Lalu jawab Nabi SAW, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang muflis, yang bankrupt dari kalangan umatku, kata Rasulullah.
man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat nanti, bi salatin, dengan salatnya, dengan pahala salatnya, wa siyamin, dan datang dengan pahala puasanya, wa zakatin, dan datang dengan pahala zakatnya, wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Sedangkan di dunia dahulu, kata Rasulullah SAW, dia pernah memaki orang ini, menuduh orang itu dengan tuduhan yang salah, dan memakan harta orang dengan jalan yang zalim, wasafaka dama hadha, dan pernah menumpahkan darah orang tanpa hak, yakni pernah bunuh orang di dunia dahulu tanpa hak, wa daraba hadha, dan pernah memukul orang, menyakiti orang dengan pukulannya di dunia dahulu, lalu diambil daripada segala pahala kebaikannya itu, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi di dunia dahulu. Sekiranya habis segala amal kebaikannya, fa in faniyat hasanatu, sekiranya habis pahala kebaikan yang dibawa datang itu, setelah dituntut oleh orang-orang yang dia lakukan kezaliman di dunia dahulu, ya, ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Bila mana tuan-tuan orang yang datang tuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang ni, yang dulunya di dunia dia pernah maki orang, dia pernah makan harta orang dengan jalan yang zalim, dia pernah tuduh orang dengan satu tuduhan yang tidak benar, dia pernah pukul orang dengan pukulan yang bukan hak, dan dia pernah membunuh orang bukan dengan jalan yang dibenarkan oleh syarak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil pahala-pahala salat, puasa, zakat daripada dia tadi, lalu diberikan kepada orang yang menuntut keadilan itu. Sekiranya masih belum selesai, masih belum habis, tuan-tuan sekalian, pahala dah habis, orang yang menuntut keadilan masih ada. Apa Allah buat? Ukhidha min khatayahum thumma turihat alaih, diambil pula segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang yang pernah dia lakukan kezaliman dulu di dunia, lalu lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memikulkan dosa tersebut atas dirinya. Summa turiha finnar, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala lemparkan dia akhirnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang muflis di akhirat. Hadis ni tuan-tuan nak cerita pada kita yang pertamanya, pembalasan Allah di hari kiamat kelak adalah suatu perkara yang benar. Sebagai seorang mukmin, kita diajar oleh Nabi SAW supaya yakin dan percaya bahawa hari akhirat, hari kiamat, hari pembalasan adalah perkara yang benar. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Syurga itu benar, neraka itu benar, pembalasan Allah itu benar, mizan, timbangan amal di hari akhirat kelak adalah benar. Hadis ni nak bagi tahu pada kita bahawa hari kiamat ni bukan cerita dong, bukan cerita bohong, bukan perkara yang direka oleh Nabi SAW, bukan perkara yang direka-reka oleh ulama. Tak ada kerja apa, pergi duk reka cerita syurga neraka, pembalasan dan sebagainya. Tak. Ni Nabi nak bagi tahu pada kita akhirat ni barang betul. Akhirat ni benda benar, yang tidak boleh diingkari oleh seorang mukmin.